Bahasa ibunda saya ialah bahasa Tamil. Sebab bagi saya bahasa ibunda juga sangat penting sebab itu warisan bangsa saya. Saya sekarang mempunyai dua topi lah. Satu warisan sebagai bangsa Malaysia, satu lagi warisan sebagai bangsa India di negara ini. Jadi bahasa ibunda juga sangat penting sebab itu identiti saya sebagai bangsa India. Tapi identiti saya satu lagi sebagai orang Malaysia ialah bahasa Melayu. Kita ibu bapa kena jadi suri teladan yang baik. Suri teladan role model ya, dengan izin. Role model, suri teladan yang baik, contoh yang baik. Itu orang kata tuah yang disembah, junjung yang dipanjat. Kepimpinan melalui teladan lah. Ya, atau orang kata kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Maknanya kita kena jadi seorang yang boleh diharapkan oleh anak-anak muda sekarang. Kita boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Cakaplah macam mana kita nak cakap. Akhirnya kembali ke pangkal jalan lah. Identiti kita sepatutnya bahasa Melayu itu tetap ada. Bukanlah kita guna bahasa pengantar di rumah bahasa Inggeris, ya, ibu jadi mami, bapa jadi daddy. Akhirnya apa yang kita nak lahirkan? Generasi yang berkulit British ke apa? Saya senang je lompat dari bumi ke langit, akhirnya keturunan takkan berubah. Kulit sawo-sawo matang kekal kulit sawo-sawo matang. Indian tetap India. India takkan jadi British. Ya, tak payahlah bibirnya Melayu, lidahnya Barat, ya. Itu sangat penting bagi saya lah. Prof sendiri kalau di rumah anak-anak panggil Prof Apa? Apa ialah perkataan bahasa Tamil menunjukkan bapa, amma ialah ibu. Saya memang menggunakan sepenuhnya bahasa ibunda di rumah saya. bahasa Tamil. Bahasa Tamil.